Hello. Hello. Welcome to my live video. Orang tidur ke? Okay, tak apa. I just keep going. Apa itu cemooh? Cemooh tu maksudnya apa? Adakah mencemooh rakyat satu kesalahan yang besar bagi pemimpin? Tidak kalau rakyat yang berdosa tu memang dia berdosa, faham tak? Macam contoh, especially kalau dia berdosa sebab dia fitnah. Dia fitnah pemimpin tu. Jadi pemimpin tu boleh mencemooh tak rakyat tu? Boleh. Ni hadis Nabi kata jangan fitnah. Dia tak ikut pula. Tapi kalau yang hadis Nabi kata jangan mencemooh tu kenapa? Betul tak? Jadi betul tak? Banyak hadis Nabi dah tak boleh pakai sebab Tuhan kata ikut Tuhan. Ada ke orang dah fitnah kita biar je? Betul tak? Kita biar je. Kita mestilah ada satu taktik untuk tangkap orang yang kuat fitnah ni. Bila dia dah kena tangkap, kena tulis dekat whistleblower, dia pula tuduh Lena ni suka mencemooh, jadi banyak dosa. Alah itu. Itulah nama orang Islam sesat. Dia dah guna fitnah untuk dapatkan projek. Bila kantoi dia fitnah, dia kata orang tu berdosa. Orang yang dianiaya tu buat cerita lah apa semua. Padahal dah ada bukti tak Linula tu fitnah. Kenal Linula, Salina Rahmat. Dia ni ada Kelab Sihat Muar dekat Bakri, dekat Sungai Abung Muar. Kalau ada pergi Muar dan Makami Bandung, pergi singgah Kelab JDFS. Call dia dulu buat appointment kan. Takut kena join MLM kan. Tahu pun. Kalau nak beli Herbalife boleh kan. Tapi kena join MLM, malaslah aku kan. Betul tak? Malaslah aku lepas sebab tiba-tiba kena paksa buat sales lah apa semua. Kita tolong promote sudah lah. Makan ni mungkin boleh tolong kau kurus. Dah lah. Yang ni nak suruh paksa-paksa kita buat sales supaya downline ni boleh dapat downline lah apa semua kan. Alah mak. Masalahnya kita dah tak nak lah kan. Itulah masalah MLM, dia paksa pula. Bukannya kita bekerja untuk dia, faham tak? Sepatutnya kalau kau dah paksa orang buat sales, bagilah gaji kan. Betul tak? Ini konon-konon dia punya produk paling hebat. Rugi kalau tak promote lah apa semua. Siapa yang tolong kau kurus? Kalau kau makan Herbalife tu, kau tak jaga makan, kurus tak? Perut aku boncet aja. Betul tak? Pernah try Herbalife? Sarapan pagi yang enak, sarapan pagi yang mencukupi, yang boleh buat kurus. Tapi tiba petang pun kena minum, malam pun kena minum lah apa semua nak dapatkan sales. Itu dah. Jangan paksa-paksa orang minum. Nak orang yang kena paksa minum pula dah kurus sebenarnya. Okay, lepas tu kita ingat benda ni boleh sihatkan badan kan. Kita try lah juga. Tapi kena paksa pula masuk program kurus badan apa. Padahal kita dah cukup cekeding dah. Lepas tu dia cakap benda ni boleh bantu you naikkan badan pula. Dah orang gemuk takut nak minum sebab benda tu boleh naikkan badan lah apa semua. Dah caca marba lah apa semua kan. Aku tengok kalau makan banyak sikit naik badan tak? Naik badan. Tak payah guna alasan sebab Herbalife ni, sebab Herbalife tu. Aduh, boleh pula kalau aku cakap Herbalife kau jangan nak jadi Tuhan pula. Marah pula kau, betul tak? Apa kena mengena? Itulah kena mengena. Bila kita cakap, Tuhan suruh cakap, Linula, baik kau minta ampun dengan Tuhan. Tuhan kata pergi minta ampun dekat mahkamah sebab kau buat salah pada orang tu, betul tak? Dia kata kau jangan nak jadi Tuhan pula. Kau cakap dengan Tuhan macam tu ke apa? Mahkamah cakap, Tuhan cakap suruh minta ampun dengan mahkamah. Tuhan suruh kan. Betul tak? Dia pergi cakap mahkamah tu jangan nak jadi Tuhan lah apa semua. Boleh pula habis kalau kita minum Herbalife,
kita minum suka-suka nak minum sebab macam contoh kita beli cereal dekat kedai kan, beli Honey Star ke apa, makan dengan susu, betul tak? So sekatilah kita nak makan macam jajan ke, nak makan dengan susu, buat sarapan pagi pun sama tak? Boleh tak kita cakap kau jangan nak tiru Honey Star lah. Minum dengan susu soya kan, sama tak? Tahu pula kau nak marah. Betul tak? Produk dia tak sama, betul tak? Tahu pun. Jadi setakat kita nak minum sarapan pagi, makan buah apa semua, dia kata nak tiru gaya Herbalife lah. Kenapa pula? Aku tak pernah ke? Mak aku tak pernah bagi daripada kecil pergi sekolah, walaupun sebenarnya tak ada duit. Tapi mak kata tak apa, ada buah ni, makan je buah dulu. Nanti mak bagi duit kat sekolah. Contoh kan? Tapi bila dah besar, kita mentang-mentang kita pernah join Herbalife, kita lepas berhenti Herbalife makan buah sarapan pagi, dia kata kau jangan nak tiru Herbalife lah apa semua, betul tak? Yalah, benda orang buta pun boleh faham lawak kau tu, faham tak? Lagi satu, macam contoh brand Fazliana Fazli Oud kan. Tenang sis, okey saya bertenang. Terima kasih. Fazliana Fazli Oud kan. You suruh I buka bisnes untuk jalankan kayu gaharu tu kan. So I cakap, okay, I boleh buka bisnes tapi you tak boleh masuk campur sebab ni company I, nama I, contoh kan. Lepas tu, okay, so tugas yang cakap tu dia jual kayu dekat I kan. Okay lah. So kenapa pula I buka company, orang lain boleh masuk campur? Sebab nama Fazliana Fazli ke? Alah. Keluarga kalau bodoh sebab dia dah nampak Fazliana Fazli ni boleh buka perancangan bisnes yang cantik, brand nama sendiri semua, dan semua claim family business. Sejak bila pula? Kan? Alah, kalau kau nak cerita family business kan, tapi kena ikut cakap mak kau, kenapa mak kau tak guna nama dia sendiri? Sebab tak ada idea lah, betul tak? Sebab tak tahu nak buat apa. Tahu pun. Kalau tu macam tu, suruh orang gila yang kat Chowkit tu, yang homeless tu, ikut cakap mak kau, bukaan brand dia. Faham tak? Dia boleh ikut cakap kau, betul tak? Kan? Lepas tu dia tak dapat lagi nak appoint family Fazliana Fazli Oud to business family. Dia mulalah cakap dia dah dapat teknologi tapi tak semayang lah apa semua, mana layak nak jadi ketua bisnes lah. Dan je sebelum aku dapat, masa aku buat cantik, sebelum kau mengaku family business, kau kisah pula aku semayang ke tak? Faham tak? Betul tak? Semuanya ada logik akal. Akak ni sedang bergaduh dengan siapa? Akak tengah cerita. Emotion ni, kan? Emosi tak? Kena kalau cerita, betul. Kalau kita kena aniaya, kita cerita dengan emosi. Bukan macam, kau emosi lebih lah apa. Sebenarnya kita dah nampak memang orang tu jahat. Kita kenalah cerita dengan expression yang betul. Betul tak? The right emotional. The right emotion ke the right emotional? The right emotional facts, betul tak? Tapi kalau dah penat sangat, dah berapa tahun kena aniaya, cerita pun macam biasalah aku kena ni, muka nak ketawa tak, nak senyum tak, nak nangis pun tak, muka macam menyirap kan. Mak aku memang jahat, tapi mak aku memang jahat, tapi dia pun semayang tak guna. Tapi so orang yang dengar pun tak tahu nak tumpang sedih ke apa, sebab flat kan. Betul tak? Ini adalah kajian emotional therapy pula. Kita dah dengar, budak ni aku rasa dia sound trouble, sebab kita yang dengar pun nak nangis kan. Tapi yang tukang cerita macam tak sedih je, contohlah kan. Macam tu. Sebenarnya dalam hati menangis-nangis semua, sampai Askar pun mimpi Liana menangis. Asallah perempuan ni menangis kan. Siapa yang menangis tu? Kejam mata, keluar muka Liana. Dia ni lah raja baru kan. Sebab
Dia nak mengadu kat siapa tak tahu. Dah mengadu kat Tuhan. Tuhan yang bagi orang tu mimpi. Ada ke Lena yang mandrim orang tu mimpi Lena nangis? Alah, power no aku punya. Power no aku punya sihir. Betul tak? Logik akal tak? Kau dah termimpi Lena. Kau dah termimpi Lena menangis, sedih. Kenapa kan? Bukan kau mimpi Lena nak broman dengan kau ke apa kan? Tu mungkin lah Lena pakai pengasih ke apa kan? Ni tak, mimpi pun tak apa, tiba-tiba terdengar, aku rasa nak main dengan Lena. Lena panggil main dengan dia. Contoh kan? Nak bezakan mimpi yang pakai sihir atau mimpi natural yang Tuhan bagi. Faham tak? Boleh. Itulah. Bukan kita nak ejek kau tak pernah terkena sihir, kau tak tahu. Faham tak? Tapi logik akal sikit lah. Tentang askar. Askar ke agung kita termimpi-mimpi. Lena menangis nak cari jawapan kenapa lah apa semua. Dia kata budak tu pakai sihir pula. Sebab tu dia menangis lah apa semua. Buat fitnah kan. Raja Bomo, kalau kau tanya Raja Bomo, memang dia kata perempuan ni nak cuba hantar pelaris lah apa dekat Agong apa semua kan. Sebab kau tanya Bomo. Cuba kalau kau tanya orang beriman kan, contohnya betul-betul ada iman, siapa? Tanya Tuhan dulu. Nanti Tuhan bagilah kenapa mimpi ni, mimpi tu. Kalau orang pakai sihir, boleh tak kita contohlah, ada orang nama Iqbal ni kan. Pernah dengar Iqbal? Ramai orang nama Iqbal. Siapa Liana Sis? Iqbal. Liana has America. Pernah dengar Iqbal Ifnan? Kalau nak tahu, kan, apa peningkatan ekonomi untuk Muar. Dulu Muar tak berapa famous kan. Macam mana nak membangunkan ekonomi setempat, contoh dia. Macam ni lah. Bila you duduk kat kawasan Sungai Long, contoh dah lama, dah 10 tahun kan, contoh lah, ini contoh. Kawasan Bakri Muar kan. Ni tak, kalau kita duduk kawasan Bakri Muar, cerita masalah Bakri Muar, ramai-ramai nak pergi kat Bakri, naikkan ekonomi Bakri je. Yang kat Sungai Long semua tak naik. Faham tak? Semua nak sokong apa semua. Okay. Itu nama inspiration. Jadi dia duduk seorang-seorang dekat flat, contoh kan. Flat Sungai Long ada flat tak? Flat PPR ada? Tak ada. Dia duduk, dia buat kelas online, contoh kelas online bahasa Perancis ke apa kan. Tapi jiran tingkat bawah suka dengki lah apa semua. Dia punya kelas Perancis tak berapa bagus sebab baru sijil pertama lah apa semua. Yang tukang umpat pun tak kerti nak sebut A-level ke apa kan. Alah, yang pertama tu. yang pangkat pertama, ingat kan? Yang first pangkat kan. Betul tak? Tapi akak ni orang politik ke tak? I adalah politik rakyat, betul. I orang politik rakyat. Tapi tak ada parti politik. I ada Pertubuhan Politik Malaysia Baru. So, tugas politik adalah membantras ekonomi kotor. Okay. So, awak pun, kalau awak pergi berdakwah, bagi tahu, kawan, tak payah pergi undi UMNO. Itu namanya you dah orang politik. Jangan ejek. Alah, dia ni DJ tapi orang kuat politik lah apa semua. Sebab DJ tu kena aniaya, faham tak? Bila akak cerita pasal akak terkena sihir, cakap kesian budak ni. Pakai pun nampak pusat, patutlah kena sihir lah. Kutuk macam tu pula, betul tak? Jadi kita nak jadi macam mana? Apa masalah pakai nampak pusat sampai terkena sihir? Betul tak? Bomo pula yang suka pakai nampak pusat, kain plekat, ikat, nampak pusat. Tak pakai baju topless kan.
So, bomoh pun pakai nampak pusat. Faham tak? Oh, nak tidur jangan banyak ketawa. Nanti tak boleh tidur lah. Betul tak? Tapi betul tak? Tadi cerita apa? Iqbal bin Isnan tadi kan? Iqbal bin Isnan ni dia bujang lapuk. Umur dalam masa tu masa akak kena lah kan, umur 50 lebih dia. I kena 30, umur I 30 ke 31 macam tu. I duduk KL, lepas tu balik muak sebab musim COVID. Kat kampung Bukit Batu sebelah Simpang Jeram Bakri. Ni Bukit Batu Bakri Muar kan. Siapa ada masa pergilah melawat Simpang Jeram Bakri. Lalu jambatan tu dah Bukit Batu Bakri, tak payah. Jangan tak singgah pula Bukit Batu Bakri apa semua. Jadi kereta lalu kira pembangunan ekonomi tak? Pembangunan ekonomi sebab ramai dah boleh usaha boleh buka bisnes dekat Bukit Batu Bakri ni. Macam kampung berantu lah apa semua. Pesta pun tak ada lah apa semua, contohlah kan. Mana tahu lalu-lalu dapat idea kan. Jangan buka rumah hantu pula kan. Tapi betul tak apa nak cerita pasal Iqbal ni kan? Akak yang banyak ketawa dari tadi ni. Oh, sorry lah. Seram pula dengar akak ni gelak lama-lama. Okey, akak try tak gelak. Tapi ada rumah jangan ketawa, faham? Tuhan tahu tak kau ketawa ke tak? Sound suara akak banyak ketawa, kau lagi banyak ketawa lah apa semua. Ketawa pun nak marah lah apa. Bila akak marah, tahu pula akak banyak marah lah apa semua kan. Nak tidur pun susah. So Iqbal tadi boleh dengar ni. Yang penonton ni. Penonton cakap kat rumah akak boleh dengar. Itu adalah sihir ke? Asal superpower macam tu je cakap ada sihir. Betul tak? Sebab tu jadi sesat. Bukan Islam je, bukan Melayu je. Cina, India. Yang hantar sihir dekat akak India. Faham? Betul tak? Tapi jangan salahkan akak. Akak tak nak Islam, sebab tu sihir sampai kat akak. Sebab India tu India Islam. Faham? Daripada Hindu jadi Islam. Marah tengah cakap pinggang baru ada gaya. Nanti bila marah kita tu. Okay, so cerita pasal Iqbal ni, kalau nak cari rumah dia, pergi Simpang Jeram Bakri Muar. Kalau pergi apa yang sedap makan kat situ, kena makan kat Bukit Pasir. Ada gerai ayam penyet dia power. Ayam penyet ni ayam penyet ni apa yang walaupun semua tempat ada ayam penyet contoh kan. Tapi boleh tak kita ayam penyet sini tak sedap lah, ni tak sedap sebab cara goreng dia, rempah dia, rencah dia semua. Betul tak? Jadi jangan setakat ayam penyet, dekat Chowkit pun ada lah apa semua. Faham tak? Bila I cakap sedap lah ayam tu, mam. Ni ayam injek tak lah apa semua. Ayam injek ke tak injek tak tahulah. Ayam kampung ke dia pakai. Kalau kat JB banyak pakai ayam kampung kan. Jadi sampai kat Kampung Jeram, cari rumah Iqbal. Rumah dia betul-betul sebelah masjid Simpang Jeram. Buat apa nak cari Iqbal? Adik dia ni apa kita panggil yang tukang azan tu. Tukang azan dekat masjid kan. Masjid tu adik dia tukang azan. Jadi Iqbal kalau dah masuk penjara, kau boleh laserkan adik dia. Ada ke tukang azan? Kan tukang azan kan panggil marilah menyembah Tuhan. Betul tak? Sepatutnya. Tapi yang tukang azan kuat fitnah. Engkau panggil sembah engkau ke apa? Cakapkan dia. Tak boleh orang yang bekerja tak boleh ada fitnah pun. Sebab nanti orang yang hati bersih tahu munafik azankan dekat masjid. Faham tak? Faham pun. Jadi bila kita tahu, jangan bagi dia kerja. Faham tak? Jangan bagi orang yang kau buat fitnah ni kerja. Tak kira lah dia kerja imam ke, kerja
priest ke kan. Tapi dekat Malaysia lepas ni dah tak ada agama. Semua agama, betul tak? Semua agama ikut cakap Tuhan, betul? Tapi bila semua agama, kenapa nak kena buang agama? Buddha ada Tuhan lah apa semua. Masalahnya Tuhan lain-lain pula. Kalau ada banyak agama. Yang ni Tuhan perut buncit. Tuhan lidah panjang. Mana boleh, betul tak? Dah menghina Tuhan nama dia, faham tak? Itulah agama-agama sihir, betul tak? Tapi kalau macam GISBH, Tuhan dia tak sembah patung. Tapi mana kita tahu dia sembah Tuhan apa? Dia tu sembah Tuhan sihir, betul tak? Tuhan setan. Sebab dia gunakan Islam lah apa semua, tapi boleh minum air kaki cikgu lah apa semua. Budak mana pula yang nak ikut minum air kaki cikgu? Maksudnya budak yang ikut tu kalau tak kena sihir pun dia dah mental illness. Tak, dia punya daya pemikiran dia tak sampai. JSBH tu sesat tahu pun. Nice meeting you too. Welcome to my live video. Okay, so betul tak? Bila kita ikut cakap Tuhan, Tuhan akan bantu kita supaya dapat projek bersih, kerja pun kerja dengan cara yang bersih. Kita boleh bantu negara bangunkan ekonomi. Bangunkan ekonomi negara ni bukan maksudnya you ada business kecil-kecil, jual online, jual sate ikan lah sate ikan lah apa kan contoh dia. Lepas tu tiba-tiba you sebab daripada kecil you kan kalau makan sate daging ke sate ayam yang bakar-bakar dekat kedai makan kan, sate ikan tak ada ke? Sebenarnya you nak sate tu daripada kecil tak pernah jumpa. So you nak buka kedai makan yang jual sate ikan je semua. Ni bukan yang sate ikan yang kering tu, faham? Jadi you dah buka contohnya, contohnya, lepas tu cakap nak besar kita ni berkhidmat untuk negara sebab pembangunan ekonomi you tu yang bisnes you tu yang bangunkan negara, betul tak? So negara orang datang ada bisnes, lepas tu you support beli bahan-bahan mentah, bahan-bahan Ajinomoto contoh dia kan. Kan garam, bahan asli tak tu? Sewa kedai, tu semua you bantu pembangunan negara, betul tak? Ini setakat jual sate apalah sangat ni kau nak humble sangat, nak bantu negara tak mampulah. Sebenarnya tu yang kau mampu, faham tak? Orang lain nak buka bisnes fikir panjang, tak ada duit nak bayar deposit sewa kedai ke apa, faham tak? Tapi tak boleh lah offer diri untuk pergi jumpa Zafrul Ismail contohnya. Tak boleh sebut nama sebenar. Zafrul Ismail, dia nak popular. You siapa pula Zafrul Ismail? Contohlah. Kawan you nama siapa tadi? Mazhab Iqbal tadi. Nama dia Terry kan? Contoh dia Terry. Terry mana? Contoh lah, nama contoh. Terry ni Indian Muslim contoh dia. Dia kata Terry, aku rasa aku nak nak bangun, nak bantu kembangkan bisnes dengan biar ada famous sikit. Lepas tu bolehlah negara ada lagi brand yang power untuk makanan kan apa semua. Tu semua untuk bangunkan negara lah. Jadi Terry ni cakap call ni budak-budak PH. Dia boleh mungkin dia boleh bantu kembangkan apa semua kan. So dia call Zafrul Ismail ni tadi. Tapi jangan offer untuk masuk dekat politik Pakatan Harapan bila dah tahu Pakatan Harapan tu korup, faham tak? Jadi apa guna call Zafrul Ismail lah apa semua. Borak-borak aje. Rupanya nak tiaw Zafrul Ismail tu. Kalau kau dah tahu Pakatan Harapan tu korup, kenapa kau pergi jadi budak dia lah apa semua. Kan asal tu kalau seorang sokong, contoh Zafrul Ismail tu dia
dia pergi buat dakwah, masuklah ni tu, kita tengah rekrut budak untuk Pakatan Harapan apa semua. Tadi yang nak bisnes sate tu dia dah masuk sekali. Bila dia found out Pakatan Harapan tu tak ada corruption, okey tak? Okey. Tapi dia bangunkan untuk niat bangunkan negara. Kalau dia niat hanya untuk bangunkan Pakatan Harapan, dia takkan nampak nanti kekotoran Pakatan Harapan tu, faham tak? Niat tu kena betul. Faham pun. Jadi Jafrul Ismail tu bagus tak? Bagus. Tapi kena borak dengan dia betul-betul. Janganlah bagi semua idea bisnes kau, faham tak? Cara Jafrul Ismail bercakap pun you boleh tahu dia nak pancing ni, pancing tu, kan? Boleh tahu dia nak tiru ke, betul-betul niat nak tolong ke apa, kan? Jafrul Ismail mungkin niat nak tolong, tapi atas dia pun you kena hati-hati, takut cukai lebih lah apa semua, faham tak? So betul tak yang pasal Iqbal tadi? Iqbal tadi dia suka nak sokong-sokong PAS. Lepas tu ada orang nama Umi Kalsum ni duduk dekat-dekat dengan masjid tu juga. Semalam dah cerita kan. Dia sibuk nak kenaikan Liana kahwin dengan Iqbal, noja masjid lah apa semua, kan. Dia cakap kita bukan nak cari jodoh, faham tak? Kita bukan nak cari laki lah apa semua, kan. Dia sibuk paksa-paksa lah apa semua. Tapi kita dah tanya Tuhan. Tuhan kata tak boleh. Kan, contoh kalau Tuhan suruh istiharah hari tu, dah istiharah pun Tuhan kata lelaki ni tak bagus untuk engkau. Mestilah ada sebab dia, takkanlah kita nak cakap Tuhan tipu, betul tak? Jadi betul tak? Masa tu solat boleh digunakan lagi, betul. Sebenarnya solat ni kalau kita ikutkan, solat ni kena hati yang bersih, betul tak? Sebab itulah cara mendapat pengampunan dosa sepatutnya. Tapi bila kau dah solat tak bersih-bersih lagi buat menipu rakyat apa semua, dah Tuhan kata dah tak payah solat. Faham tak? Jadi semua tak solat. Jadi macam mana nak tahu? Kalau tak dia gunakan solat tu jadi topekong pula, betul tak? Jadi macam I cakap ni, jangan cakap I sesat lah apa semua. Pergi tanya Tuhan. Kita ada Tuhan, betul. Kita ada tanya Tuhan. Tuhan betul ke tak ni, kan? Dah pening, esok dah plan nak semayang luha lah apa semua, kan. Padahal dah banyak kali cakap. Jadi tanya Tuhan sekarang, betul ke Islam dah tak ada? Betul ke dah tak payah semayang? Pergi tanya, faham tak? Pergi tanya. Tuhan cakap betul. Kalau tanya sekarang, Tuhan kata betul. Sebab semua dah korup. Semua agama memang korup. Kan? Buddha, Hindu lagi lah memang korup. Sebab sembah patung, betul tak? Dia dah syirik tu lah sihirnya, betul tak? Orang pakai sihir sembah patung. Betul tak? Mana boleh guna alasan Tuhan dia yang bagi dia duit lah apa semua. Gambar patung boncik tu jadi Tuhan dia. Nampak sangat dia sihir, betul tak? Ada orang pakai sihir untuk dapatkan duit. Tapi menipu cara dia, betul tak? Tahu pun pelalau lah apa semua, kan. So betul tak? Jangan mudah terpedaya dengan ajaran syaitan. Macam mana nak kenal setan? Bila kita jumpa orang pun, kawan baik sendiri ke, mak bapak ke apa, kita panggil Tuhan dulu. Ni mak kau panggil, kan, pergi dah nak dinner ni, pergi panaskan lauk. Lepas tu tanya Tuhan, Tuhan nak buat ke tak? Tuhan kata tak payah buat, biar mak kau buat. Mesti ada sebab kenapa. Kau jangan sebab alasan malas. Sekali Tuhan kata mak kau tengah mengumpat dengan adik dia. Jadi dosa mengumpat tu faham tak ni? Dosa mengumpat mak dengan adik dia tadi membuatkan Tuhan kata tak payah tolong mak tu, sebab dia tengah mengumpat kau, tengah buat dosa. Jadi macam mana nak berdapat pengampunan? Dia kena buatkan untuk kau, faham tak? Faham pun. Itu pun kalau dia betul-betul taubat. Selagi dia tak taubat, selagi dia mengumpat je kau, dia basuhkan spender kau, tak ada masalah, tak berdosa, faham? Tuhan yang suruh, betul tak? Kalau mak tanya, apa pasal kau malas sangat? God knows. Cakap macam tu. Betul tak?
ini doakan mak, doakan mak supaya mak masuk syurga lah apa kan doa 3 perkara kan kononnya, doa anak yang soleh lah apa semua. Tapi mak tak percaya pula doa anak soleh tu, betul? Sebab dia dah sesatkan Islam tu lah, dia dah sesat dalam Islam tu. Cakap dakwah pandai, 3 benda yang masukkan syurga lah apa semua. Betul tak? Yang kau pula pergi doa I memang sentiasa doakan my mum masuk syurga, diampunkan Tuhan lah apa semua. Tuhan dah bagi tahu macam tu lah mak kau nak masuk syurga sebab dia fitnah anak dia. Jadi semua kerja sampai kalau mak kau tak ada kaki sebelah pun dia kena buat. Sebab tak pernah taubat. Faham pun. Faham tak? Kalau tak nanti buku tangan kiri mak kau berat macam ni je kan. Memang masuk neraka lah kan. Jalan macam ni je. Sebab tu jadi gangster yang sebab gangster ni pun jangan acah-acah gangster sebab aku mak kan. Mak dia dah kantoi. Jadi ramai-ramai adik-adik mak dia yang mengumpat kau tadi tu jalan pun kan tunjuk gangster nak belasang kau sebab tak buat kerja rumah lah apa semua. Rupanya semua tu pendosa. Alah. Kalau mak kau marah cakap God knows. Cakap je macam tu. Tapi kau jangan bohong pula sebab kau malas, faham? Faham tak? Macam tu lah dakwah. Ini tak baik melawan mak bapak. Tapi mak bapak kau belakang tu dia yang rosakkan negara tu. Yang kau jual sate ikan ni tak naik-naik, rupanya dia cakap dengan kawan dia, kalau anak kau tak tahu nak buat apa, bukalah kedai sate ikan tu, nanti aku bagi resepi anak aku. Ambil kau. Yang kau ni ujian Tuhan. Masih dengar tak baik melawan mak bapak, tak baik buruk sangka pada mak bapak. Tuhan dah bagi tahu yang betul tak? Logik tak? Tu memang benda tu terjadi. Faham tak? Jadi siapa yang selamatkan you? Tuhan ataupun mak kau? Tuhan. Tuhan kata mak tu yang mak bagi dekat ni kan. Lepas tu mak kata jangan tuduh-tuduh lah apa semua. Buat whistleblower. Bila buat whistleblower, nanti parlimen tolong. Macam mana budak ni kena. Tapi kena sabar sikit lah. Tapi kena sentiasa kena ikut cakap Tuhan. Ada Tuhan bagi taktik untuk tangkap orang-orang yang macam mak kau ni. Contoh kan. Jadi betul tak? Tak mengaku mak pun Tuhan kata tak payah mengaku dia mak. Jadi you nak dengar cakap mak ke juga cakap Tuhan? Kalau dengar cakap mak, kau tak menang kes, kau tak selamat, kau tak masuk syurga. Dunia pun makin susah lepas tu. Betul tak? Tapi kalau kau dengar cakap Tuhan, susah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian dah boleh beli bot kan. Nantilah bila dah berjaya. Jadi Tuhan kata tak payah mengaku mak. Jadi kau nak ikut cakap Islam ke ikut cakap Tuhan? Faham tak? Benda-benda ni ketawa-ketawa juga, faham? Tapi jangan dah ketawa tapi dia panas je kan. Panas. Keluar daripada mahkamah, dia message Mama Ikin lah, Mama Zura lah apa contoh kan. Contohlah kan. Dia babi punya Lena lah apa semua, dia pun sesat lah apa semua. Video call dengan boyfriend pun tak lah apa, boyfriend tak hilang ke mana. Kan. Fitnah tak? Padahal tadi dia dekat mahkamah, boyfriend Lena tu jadi juri. Betul tak? Alah. Padahal dah cerita lah apa semua kan. Ada ke Lena? Apa dah ada masalah ke aku tak video call boyfriend aku ke apa contoh dia kan. Patut tak kahwin lah apa sebab kat video muka garang lah, kuat cakap pasal orang lah apa semua. Inilah nama politik rakyat. Betul tak? Tapi bukanlah maksudnya nak jadi Anwar Ibrahim tu you kena jadi betul-betul macam Anwar Ibrahim. Kena sebatan dulu dekat
penjara lah apa semua. Betul tak? Jadi you nak jadi Anwar Ibrahim ke jadi Prime Minister contoh? Mestilah Tuhan kata jadi Prime Minister, bukan jadilah macam Anwar Ibrahim. Faham tak? Ini semua dah apa? Husnuzon. Contoh je husnuzon kan? Husnuzon. Tak apalah, dah kena tangkap, fitnah. Tapi dia fitnah lagi. Dia pula kata pernah dengar cerita yang pelacur bagi anjing minum, terus masuk syurga masa mati. Betul tak? Tapi kau tahu tak bila dia mati tu? Masa tu ataupun pernah tanya tak ustaz cerita dulu kan, siapa yang tak tahulah, Buddha pun ada dia punya sami cerita ke tak, benda yang sama ke apa kan, tak tahu. Tapi tak tahu pun pelacur tu Islam ke, Buddha ke, Hindu ke, kita pun tahu ustaz yang cerita kokonan semua Islam kan. Tapi kau tahu tak, sebelum pelacur tu mati, Tuhan dah ampunkan dosa, Tuhan bagi jalan nak masuk syurga. Maksudnya betulkan semua benda, taubat. Bukan maksudnya kena terus ikut cakap mak. Tak ada, Tuhan tak suruh macam tu. Faham tak? Tuhan suruh ikut cakap Tuhan. Betul tak? Jadi Tuhan bagi jalan macam mana nak dapat pengampunan masuk syurga tu. Faham tak? Live the life with the right pengampunan Tuhan. Faham tak? Faham tak? Boleh call ustaz hidup lagi tak, ustaz agama dulu? Jadi kalau nak tidur ke apa, baca doa tu apa? Prayer. Betul, say a prayer, macam tu. Kalau sebelum tidur say a prayer. Okay, panggil Tuhan, macam tu. Boleh tak? Boleh. Tuhan yang doakan. Okay, nak tidur, God. Okay, God cakap, God yang gerakkan hati tu cakap, lindungilah aku dari bala tentera Kumaraza. Kenal tak Kumaraza? Kumaraza ni bomo. Sekarang dia famous lah kalau dengar cerita His America semua kan. Famous. Dia nak berlawan dengan Raja Bomo. Siapa lagi power katnya? Oh tak. Sekarang dia famous lah. Dia industri kelab malam. Dia bagi Tokey Club ni pakai pelaris. Lepas tu Tokey Club pula kaki perempuan, dia pakaikan pengasih kat Tokey Club contoh kan. So Tokey Club senyum je boleh dapat perempuan apa semua contoh. So hot sebab dia boss Tokey Club, semua orang nak fuck dengan Tokey Club. Buat pula cerita rancangan macam tu. Ada kisah macam tu lah. Tapi bila dia pakai pengasih, kita tak tahu. Betul tak? Asal aku suka sangat dengan Tokey Club ni. Padahal bila tak kena senyum, kau rupa kau. Ramai lagi petik jari. Orang yang berebut nak aku, bukan aku nak kau. Faham tak? Hidup dalam delusional. Betul tak? Kalau makan apa tadi? Makan Maggi je. Macam ni lah bersusah dahulu kan. Tuhan kata tak apa, sabar subuh. Tak sabar tak subuh. Faham? Kalau tak sabar masuk kubur, sabar pun masuk kubur juga nanti. Betul tak? Jadi sabar subuh, tak sabar tak subuh. Faham pun. Alright, so betul tak? Kes Iqbal tadi, bila Liana Liana tolak, Liana cakap saya tak nak kahwin. Tuhan kata, ni habis yang tukang kenen kan ustazah. Kita kenalah cakap gaya ustazah. Kalau tak nanti dia kata kau pun perempuan baru bertaubat lah apa. Orang bagi kahwin dengan ujian masjid yang semayang pun tak tinggal lah apa. Nanti dia cakap macam tu kan. Acak-acak bagus ustazah Islam kan. Jadi kita cakap Tuhan tak bagi Tuhan tak bagi kahwin dengan Muhammad ni. Jadi itulah ujian untuk ustazah tu. Kau suruh ikut cakap kau ke kau nak suruh budak baru taubat ni. Kau konon tadi kan cerita perempuan wanita yang bertaubat. Contoh dia.
Kat situ test dia. Dia tak puas hati. Dia pergi suruh bagi tahu Liana nanti kena fitnah lah apa sebab tak kahwin lah. Padahal Liana minta tolong orang tu pergi hantar makanan kat anak yatim je. Alah, kalau setakat keluar untuk pergi buat kerja hantar anak yatim, anak beromen apa kan? Bukan kita nak ejek mamat tu tak ada pelajaran ke apa. Tak pernah pula kan. Ada pula aku bagi alasan sebab dia tak pelajaran tinggi ke apa. Tak ada pula. Faham tak? Mesti ada sebab. Tuhan ni, Tuhan dah bagi tahu. Tak bagus. Kadang-kadang Tuhan tak bagi tahu kita kenapa. Sebab Tuhan kata ikut cakap Tuhan. Kadang-kadang sebab mungkin Tuhan tahu yang kita ni asal panas sikit. Terus cakap, Tuhan cakap, mamat ni sabatu. Mamat ni suka menipu, ikut pas. Lepas tu semayang pun tak guna, duduk kat masjid tapi masa tu Tuhan tak bagi tahu lagi kan. Sebab mungkin dah tahu kita ni jenis yang tak sabar ke apa kan. Jadi tu Tuhan dah createkan strategi untuk tangkap orang macam ni. Kalau tak dia kan geng lagi ramai kan, yang memang tak pernah buat dosa, yang memang sentiasa bertaubat lah apa semua kan. Tak pernah minum arak contohnya. Contohlah I ni kan dulu suka minum arak. Faham tak cerita dia? Jadi so betul tak? Kan? Mestilah ada menganjing orang ke apa kan? So, apabila Tuhan dah kata, cakap je apa yang Tuhan cakap. Cakap lah. Tapi dia ustazah, dia panas pula kan. Budak ni dia cakap nanti kena fitnah lah apa semua. Lepas tu dia yang pergi buat fitnah pula. Liana ni nak kahwin dengan Iqbal apa dia dekat satu kampung. Kan? Mana tak fitnah tu datang? Faham tak? Dia yang cakap. Rupanya dia yang buat fitnah tu. Faham tak? Itu mentaliti licik orang Islam ni. Licik orang Islam ni. Rupanya dulu ustazah tu orang Arkam. Kalau orang Arkam, dia tengah masuk PAS, mesti ada sebab dia. Dia tak faham kesesatan Islam tu apa. Faham tak? Alah, bagi setakat khatam boleh hafal 30 juzuk Quran, tapi Tuhan suruh ikut cakap Tuhan, dia tak ikut. Jadi engkau tu jadi penyembah Al-Quran. Betul tak? Betul tak? Selama ni kita tak sedar kenapa PAS ni kotor lah apa semua kan. Kita nampak macam dia ni cibai gila apa, tapi tak berani sebab kita tak ikut cakap Tuhan. Faham tak? Bukan sebab akak ni masa COVID rajin baca Quran ke apa. Faham tak? Tak. Sebab Tuhan tu, faham tak? Tuhan tu yang suruh, faham tak? Tuhan tu suruh baca Quran dan fahamkan. Bukan sembah Quran tu, faham tak? Bukan Tuhan suruh baca Quran, lepas tu Quran mengatakan lah apa semua. Tak, faham tak? Kita kena cakap Tuhan yang kata jangan percaya pada Al-Quran. Kau nak cakap apa? Kau nak cakap Tuhan habis kau turunkan Quran tak apa? Pernah tanya? Tak tanya boleh, tapi Tuhan kata ikut cakap Tuhan. Ikut cakap Tuhan. Jadi Tuhan kata sabar. Mesti ada sebab dia. Faham tak? Bila negara tengah susah, negara tengah full of corruption, manusia dah jadi binatang kan, semua dah pakai sihir contoh kan. Jadi siapa nak bantu? Siapa nak bantu? Tuhan. Pak tahu pun bukan kau buka Al-Quran, apa strategi Quran dan untuk menghalau sihir lah apa semua kan. Tapi kawan baik kau rupanya dia bomoh yang kau tak tahu kan, pelakon pula tu kan. Dia bomoh ni tak semestinya kena pakai ikat kat kepala, pakai kain batik, muka Jawa sikit kan. Betul tak? Kadang pakai, kalau berlakon
pakai makeup tebal, nampak macam wow kan, ratu pertama dunia muka dia kan. Rupanya ratu bomoh dunia macam tu punya kan. Betul tak? Tak semestinya dia guna ilmu silat. Dia guna kadang-kadang ilmu Hindu ke campur kan. Kita tak tahu. Kalau macam ilmu muluk. Muluk kan. Wah, sound like Arab macam tu lah. Sound like Arab. Tapi muluk, kalau kita tak tahu muluk ingat kan, kitab berapa kan, memang kitab, tapi kitab jin rupanya, faham tak? Dia ajar ilmu sihir. Jadi jangan terpedaya dengan bahasa tu. Asal bahasa Arab, orang ni Islam. Ada tak orang Mak Saleh yang bukan Islam nama dia Daud? Contoh kan. Ada juga, tapi marah pula. So you mean you are a Muslim? No, I'm a Christian. Contoh kan. Nama, what's your name? Daud. Tapi hati panas. Saya nama kau macam orang Islam lah. Tapi tak masuk Islam. Contoh kan. Macam Umar kan. Sekali dia Buddha rupanya kan. Contoh. Jadi nama melambangkan agama tak? Tak. Jadi kalau Nabi David, Tuhan ada cakap ke agama apa kan? Cerita dia dalam Bible. Tapi bila cerita Nabi Daud, Nabi Daud dijumpai beragama Islam lah apa semua kan. Tak boleh lah macam tu, sebab Nabi David terus Nabi Daud. Jangan cakap akak ni jahat, asyik nak menentang Islam lah apa semua kan. Akak menentang Islam, tapi ada bagi tak kenapa facts dia. Tak guna kalau melakonkan balik cerita-cerita Islam sesat, tapi penyampaian dia tak ada. Maksudnya kenapa Islam ni boleh sesat. Boleh lah kita tengok movie, tapi kita sudah tengok movie tu, tengok pula kenapa Islam ni boleh sesat. Tengok balik, reflect balik dengan apa yang kita pernah terjumpa, sains-sains Tuhan yang kita tak pedulikan. Husnuzon lah katakan. Macam tu kan. Jadi tanya Tuhan kan. Betul pun. Macam ni lah pengembangan minda baru. Faham? Okay. So cerita Iqbal tadi, bila kita dah tak nak, dia pergi buat ni, satu kampung korang nak kenenkan pula, nak jadi sokong Lena kahwin dengan Iqbal tadi kan. Jadi Lena jadi menyirap sebab Tuhan tu yang pegang hati kita, tunjuk, pergi maki budak tu sebab dia fitnah kau. Tuhan tak tipu punya. Betul tak? Tuhan tak tipu punya. Kalau dah zaman-zaman istiharah tu laku, Tuhan tak tipu. Istiharah tu bila niat kita suci, benda tu jadi. Tuhan kata tak bagus yang kau nak pergi melawan Tuhan lagi. Kenapa? Betul tak? Jangan sebab Umi Kasum tu ustazah, dia dah lama semayang, dah beribu-ribu tahun sembayang. Contohnya sembayang 5 waktu, tak pernah tinggal. Jadi kita memang kena lebih percaya pada dia, sebab Tuhan turunkan wahyu pada dia pula. Sebenarnya belakang tu dia sibuk dengan PAS. PAS pula jenis yang kau tengok budak ni dia ada bisnes besar. Cuba kau kenen sikit projek dia, boleh masuk PAS. PAS boleh naik. Kalau PAS ni bagus untuk rakyat, dia tak payah sibuk kenenkan budak ni lah apa semua. Benda tu memang pembangunan ekonomi, tapi jangan sampai paksa. Bila paksa mesti ada niat jahat PAS tu sendiri. Sebab tak ada siapa yang berkelayakan untuk join business Lena sekerjasama. Dia supaya Lena boleh bagi free-free kerjasama dengan PAS. Faham tak? Jadi rakyat lain-lain yang ada berkebolehan boleh kerjasama, rugi tak? Rugi. Sebab itulah kita kena fikir. Bukan kedekut ilmu. Faham tak? Faham pun. Mesti ada sebab Tuhan tak bagi share dengan kau sebagai kerjasama. Kenapa? Tuhan tak pernah tipu. Faham pun. Tahu, itulah jalan cerita dia. Lalas betul Tuhan sikit-sikit tangkap Iqbal ni.
main sihir pula. Sebab konon bomoh Islam ni sah kan. Main sihir macam mana? Dia pakai pengasih, dia pakai seru-seru, malam-malam aku tolong jampi sikit, tangkalkan sikit. Itu semua bomoh. Faham tak? Betul tak? Kalau dia bomoh, dia kalau boleh bomoh, dia baca kalau dia bomoh baca ayat-ayat Al-Quran, tapi tapi Tuhan dah kata, contoh Iqbal ni dia semayang tak tinggal kan. Tuhan kata Tuhan yang kata ke, konon dia ada tips macam nak perempuan supaya melekat kat dia, kau baca ayat ni separuh yang daripada Quran tu kan. Tapi kalau ustaz yang bagi tapi benda tu bukan bomoh, macam mana? Tuhan bagi tahu. Dia baca pun banyak kali sebelum tidur kan. Buat zikir ke apa, Tuhan suruh ubah perangai dulu. Faham? Suruh perangai kau tu ubah, baru Tuhan boleh tolong. Itu nama Tuhan tolong. Ni cakap Tuhan tak tolong, pergi jumpa bomoh pula. Hai, silat kan. Silat rupanya, silat ada pendinding lah apa semua, bomoh. Nampak aja semayang tak tinggal. Faham kan? Jadi kalau dia guna ayat Quran tu tak membantu, sebab Tuhan kata engkau tu yang jahat sebenarnya. Engkau baca ayat Quran daripada daripada Al-Fatihah sampai surah An-Nas ke apa yang last kali tu. Betul tak? Pun takkan bantu kau punya, takkan membantu kau kahwin dengan dia, sebab engkau tu yang jahat. Faham tak? Engkau tu yang jahat, tahu tak? Jumpa persatuan Islam yang besar mana pun, betul tak? Takkan dapat membantu pun. Faham tak? Tuhan je yang bantu. Ini pergi jumpa silat pas lah apa semua. Dia boleh, kalau dah ada peninding, mestilah dia boleh bagi tangkal, bagi azimat, bagi saka, bagi susuk kan. Supaya bagi pengasih. Jadi Lena suruh hantar makanan anak yatim. Lena ikut sekali. Jadi boleh rasa beromen, indahnya dunia berbual dengan Iqbal. Pengasih kan. Kau ingat aku tak tahu? Tak rasa indah macam tu. Tapi Tuhan kan, kau ada cakap dia ni tak bagus. Nanti Tuhan kata sabar, nanti Tuhan ni lama-lama. Tapi Tuhan makin lama dia bercakap, Tuhan kata busuknya dia ni kan. Susah busuk ni. Tapi so dia ingat faham tak? Sebab kita tak tahu nak cakap apa. Tuhan kata Tuhan yang buat macam ni pun Tuhan yang buat kan. Faham tak? Serah pada Tuhan. Betul tak? Makin dia borak, lepas tu macam bau dengan bukan mulut je, macam rambut pun bau. Tak apa jin apa kau pakai ni. Duduk pula sebelah. Jadi masa borak tu kita macam cover line lah. Kalau kita bercakap sebenarnya macam tu, tapi kata akhlak kan. Baru nak cerita lah apa. Itu nama penyiasatan kan. Tapi kau busuk lah Iqbal kan. Takkan nak cakap macam tu kan. Kata akhlak, hormat yang lebih tua lah apa semua kan. Tahu pun. Jadi sampai sandar pintu konon jaga aurat lah apa semua, tak boleh pegang apa sebenarnya. Muntah pun ada semua. Tahu tak? Bau jin tu Tuhan tak pernah tipu. Faham tak? Kalau kita niat baik, Tuhan kata tiba kita jumpa seorang kawan ni, baik no kau ni kan. Tak adalah kau ni baik no, sweet no kau punya cakap kan. Tak payah cakap macam tu. Mungkin perangai dia macam tu, tapi sebelum tu Tuhan panggil. Jadi kita boleh tahu orang ni, kita boleh bau kan dia. Asal dia ni bukan bau jenis perfume busuk ke, bukan jenis yang tak pakai deodorant punya busuk tahu. Bukan rambut tak shampoo berapa hari ke, yang tak cuci. Dah shampoo pun
bau busuk dia kan. Dia ada satu jenis tekstur bau tu. Tu you boleh tahu bau orang pakai bomoh. Tahu tak? Pakai pengasih. Lepas tu dia punya perasan dia lagi lebih macam tu. Faham tak? Padahal kita berbual dengan dia. Mula-mula kita tak faham ilmu perempuan ni. Dah biasa kawan-kawan lelaki perempuan. Kawan-kawan berborak. Oh, kau bisnes apa ni? Tapi dia jenis perasan yang aku jumpa awak ni. Lepas tu lepas tu cakap awak ni suka kat dia lah apa semua. Padahal engkau yang ajak borak tadi kan. Betul tak? Rupanya yang kita pula balik tengiang macam. Padahal borak say hello. Lepas tu cerita pasal bisnes ni, bisnes tu. Tapi balik sukanya kat dia. Macam seksinya dia. Betul tak? Tiba rasa yang macam horny, nak main dengan dia lah apa semua. You kena tahu bila kena panggil Tuhan bila benda situ. Kalau Tuhan kata betul tu Tuhan yang bagi, sebab tu jodoh kau ke apa lain cerita dia. Faham tak? Tapi Tuhan kata tu adalah sihir. Lepas tu dengar macam dia seseru nama you. Tu you dah kena senyonyong lah. Faham tak? Betul. Ini kita cerita berdasarkan pengalaman. Jadi yang tak faham tak apa, tapi panggil Tuhan. Jangan sampai terkena yang kita tak sedar pula. Lepas tu jangan ketawakan orang sekarang. Faham tak? Sebab aku maki-maki Islam. Sebab tu je engkau tak nak dengar cerita lah apa semua contoh dia. Betul tak? Lagi satu, tak nak dengar, tak apa, boleh pergi masuk tidur lah apa semua. Tidurkan bini lah apa, lagi bagus lah apa semua kan. So, betul tak? Okay. So, perangai orang yang pakai sihir, orang yang pengamal sihir ni, dia memang cautut, lagi teruk cautut dia daripada orang isap dadah. Sebab dia dah twisted mind. Betul tak? Bukan? Dia ni isap dadah. Lebih baik pergi pakai sihir. Sebenarnya ni yang kau tahu bila pakai sihir, kau isap dadah ke tak isap dadah? Kau tahu kan? Kau salah. Main ngelat. Betul tak? Tahu pun. Orang yang pakai sihir adalah cautut sebab dia syirik. Dia syirik. Walaupun nampak dia semayang. Faham? Tapi dia pakai pelaris, pengasih. Syirik. Sebab dia minta dengan jin. Bomoh. Bomoh kan minta dengan jin kan? Kan? Saka dia tu semua jin lah. Faham tak? Ni, tengok mak lampir. Tapi kau faham tak cerita dia apa? Faham tak cerita dia apa? Memanglah seronok dengar mak lampir tu kan? Ada jin yang baik, ada jin Islam lah apa semua, tak boleh pakai. Itulah beza dia. Faham tak? Ini kita tengok, bunian jin baik, boleh sebab selamatkan Farida contoh dia kan. Jadi jumpa pun ni pakai yang jin Islam, jumpa bomoh sihir kan dia. Bolehlah pakai pelaris nak dapat kerja, nak pangkat apa. Faham tak cerita dia? Jangan dekat dengan sihir. Faham tak? Walaupun dia cakap ni pakai jin Islam pun tak boleh. Faham tak? Itu cerita dia. Ini cantiknya bidadari buat jahat pun tak. Tapi dia jin tak? Dia jin. Ni bidadari yang jin yang berupa bidadari contoh dia. Faham tak? Bunian tu jin tak? Jin. Bunian tu jin kan? Bunian bukan malaikat. Bunian tu jin. Betul tak? Jadi tak boleh juga pakai. Walaupun bomoh tu kata ni jin bunian lah apa semua kan. Yang rupa bidadari. Jadi tak ada kejahatan pada sihir ni lah apa semua. Nama pun sihir. Faham tak? Okay. So tu je for tonight. So kita sambung lagi.